Sabar. Okay guys, so kita orang sekarang dah tukar tempat Kita tukar dekat tempat lain. Dekat tadi punya tempat tu je dah agak kurang makan sebab air derah apa semua. So kita tukar tempat. Tempat ni tapi tempatnya agak panas tapi alhamdulillah kita ada bawa payung. Kita cuba kat sini pula guys. So korang layan video saya pasal payung. Lepas tu kita nak masak Maggi kat sini. Nak sarapan, nak makan tengah hari dulu. Yuk, yang loji yuk kami yuk. Tu lah, tahu. Ni loji air lah ni. Yang dia bayar tu bukan dekat loji, tu dekat Pasir Korek. Kita try satu-satu. Kayaknya buka mancing lagi, balik. Sangkut ke? Sangkut? Agak keras lah. Apa? Tu kat Yaman. Tu bawah. Okey guys, so sekarang ni kita tengah cuba pot baru Kemah dah siap. Kita masak dulu, makan kat sini. Lepas tu kita cari pot lain. Ni kawasan dia. Botol. Botol. Okey geng, jom kita pergi masak dulu. Perut dah lapar geng. Okay, hari ni saya jadi tukang masak Sikit ni lah. Kita hari ni makan menu Maggi Apa dia? Rambut. Rambut. Habis lah? Apa? Dia lagi makan kau relax. Sini ada aku pernah dapat banyak. Ambil gambar tu sini bentang ni. Okey guys. Kita nak makan lah. Lepas tu kita ambil air.
Aduh. Air dah ada. Lepas tu kita punya kuali, geng. Okay, dalam ni ada kuali, ada berbagai Ni kita punya Maggi. Hari ni saya jadi tukang masak. Haha. Kita pinjam kuali ibu yang marah dia. Dan ini adalah hasil kita. Ni hasil kita hari ni. Kita nak masak buat Maggi, geng. Yang mana tak dapat udang tu tak boleh makan udang, First kali kita siang kita punya udang . Okay, kita buang dia punya kaki apa semua ni. Okay, sesungut dia. Lepas tu dengan tahi je ni. Ada? Sangkut ke? Putus? Ada makan lah? Ada. Nampak tak? Rasa karen je. Isi dalam ni kena buang sebab ada otak dia kan. Okey kan, ada berapa ekor? Ada 6 ekor kan. Ada 6 ekor kita punya udang hari ni. Untuk buat sedap-sedap. Terus sekarang kita nak masak. Lari udang aku bang. Apa? Lari lah udang aku. Bunting oh.
Pisau aja mu. Elok betul ni. Elok dah. Okey, kita masuk air dia. Ada. Sekarang ni apa yang saya harapkan adalah ini terbakar. Okay, geng. Tutup api. Tuang air di. Mana air di mana? Ni tak payahlah pakai. Pakai lah, kau pakai satu. Tuang air dulu. Nah, letak air. Mana si warna ni? Apa? Warna apa ni? Dam. Oh ni. Okay, kan kita tengah tunggu panas Kita ada telur, kita ada Maggi semua. Tak ah, tengah masak. Jangan kacau. Kita masukkan udang dulu, biar udang ni masak. Oi, udang ni hidup lagi, Dul. Kita masukkan pencah je pula. Kita masukkan Maggi je time dah kembang baru kita masukkan Maggi dia. Time air dah panas, kita masukkan Maggi supaya Maggi tak kembang. Maggi kari udang galak, guys. Kejang kata dia buat apa? Ikat macam kali ni. Biasa sekarang paket je ada 6 tu. Maggi. Kacau je, geng. Maggi kari udang galah memang
Memang punya, confirm. Berambut yang ni wah. Pakai perabot aku yang dalam tu. Dalam mana? Tu depan tu tempat buang sampah wah. Ha? Depan tu tempat buang sampah. Mana? Tak perasan. Berambut mana wah? Tu lah. Okay geng, sementara tunggu air panas. Tunggu air mendidih. Kita minum dulu. Dia kau nak apa ya? Jamu ni. Mal gunting wah. Awak Jamu ni masak. Apa dia? gunting. Ya. Umpan dah habis kot. Dalam bekas ke kat sini? Dalam bekas tu ada. Okay geng. So sementara kita tunggu apa air dia panas. Kita stop dulu geng. Let's go. A few moments later. Okey kan, Maggi kita dah melegak geng, dah menggelegak Maggi kita. Tunggu lagi sikit, kita akan angkat, lepas tu kita akan hidangkan setiap seorang. Okey geng, Maggi kita dah siap geng. So jom kita hidangkan . Okey geng, ini adalah yang pertama. Baik geng, mantap. Memang mantap gila lah. Naik. Menyala. Kenya, makan lo Kenya. Kenya. Zaman. Tengok geng, aku tengah makan udang geng.
Padu. Padu katanya, geng. Kenya makan dulu, Kenya. Zaman makan, man. Ni Kenya punya dengan zaman punya, Makan. Macam mana Kenya, okey tak? Kita tengok apa dia cakap, geng. Cepatlah makan. Sabar. Doa dulu. Allahumma baca nabi mana. Ni. Rasa dulu. Maram kata maram. Adem. Maram. Ada bawang padu ah. Ada bawang, geng. Lupa bawa bawang, geng. Okey, sampai situ saja konten memasak kita hari ni. So, korang kena teruskan dengan konten memancing, korang janganlah tak support video-video saya. Kalau tak ada yang kena dengan selera, korang boleh komen je. Saya boleh panjangkan video, boleh pendekkan, dan macam-macam lagi. Okey, korang teruskan dengan konten memancing kan. Let's go.